Astaghfirullahalazim. Bob, kau buat apa ni, Bob? Kau tahu apa ni Mak Saleh cakap? Art. Art? Kau nak jadi walking whiteboard? Kau diam lah. Bob, nanti je, Bob. Bob, jom Bob, aku nak bawa kau tengok future kau. Ada BMW. BMW? Ha. BMW, Lamborghini, Bugatti Veyron, semua ada, Bob. Jom. Mari sini, man. Engkau nak jadi apa ni, Bob? Ha? Kau ni nak berubah dah. Berubahlah, Bob. Buat aku kat tangan kau. Hajar kau ni, Bob. Ya Allah. Berubahlah, Bob. Insaflah, Bob. Apa yang kau buat ni, Pod? Sikit je. Aku adjust hidup kau sikit je. Kau tunggu kejap. Aku nak panggil pakar bagi adjust lagi hidup kau ni. Apa lagi kau nak buat ni, Pod? Cha, duduk dulu, Cha, duduk. Aku nak tunjuk ni. Kau tengok ni, Cha, kawan kita ni. Dia dah buat apa ni, Cha? Wow, tattoo. Jangan nak wow sangatlah, Cha. Ini, iman dia ni, tak ke mana-mana. Dah tinggal 1 bar je wifi dia ni, Cha. Aduh. Pod, jangan duk hina dia. Sabda Rasulullah SAW, cukuplah diri itu dianggap jahat apabila kita menghina saudara kita sendiri sesama Muslim. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala roaming balik kat hang. Astagfirullahalazim. Bob, pasal apa ni? Cerita main sikit pasal apa ni? Dia ni kena lah. Banyak masalah dia. Dan ingat, dia nak lock out je hidup dia ni. Astaghfirullahaladzim. Jangan lock out dulu. Pahala pun belum safe lagi. Ni, aku nak bagi tahu kat hang. Daripada Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Tapi hadis tu aku tak ingat. Aku baca kat hang. Ni dia. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menimpakan ujian kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau hang kena uji tu sebenarnya bukan nak delete hang tau. Dia nak upgrade hang. Jangan doa. Tapi dia ni lemah, Cha. Alah, Bob. Kau ni lemah sebab kau duduk sorang-sorang. Sebab tu line kau tak kuat. Ada dompet kau nak upgrade lain. Apa pula tak adanya? Tu masjid, surau, majlis-majlis ilmu. Tu semua tu hotspot free tu. Kalau kau nak yang premium sikit, jom ikut kita orang. Pergi mana? Jangan pergi belakang lagi. Tak nak ni tau. Kita pergi tu. Kalau tuang di Pantai Timur, jangan lupa maki Sokmo. Negeri Terengganu memang sohor, tempat molek, tanah subur. Tempat molek, tanah suhur. Na Terengganu kita.